makanan aku. La 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 la. Ya! Kerasnya. Sakit gigi aku. Tapi aku dah makan kau juga. Ya! Kura-kura, kau akan selamat jika berada di dalam air. Ya, aku kena kembali ke sungai. Aku kasihan melihat kau yang kelaparan. Jadi, aku boleh bagi kau makan sedikit bahagian badan aku. Tapi, badan aku ni keras. Kalau kau nak juga, rendamkan aku dalam air. Nanti, lembutlah badan aku ni. Oh, macam tu. Baiklah. Buat apa makan sikit-sikit? Aku akan makan sampai habis. Selamat tinggal, Musang. Senangnya kau tertipu. Apa pun tak tahu. Musang yang hebat. Kena tipu. Cakap saja pandai. Ya. Apa pun tak tahu. Wah. Kenapa Ara tepuk tangan? Sebab kura-kura tu selamat. Tapi kesian Kak Musang. Kelaparan. Tak ada makanan. Itulah. Hidup ni jangan menyombong. Nanti tak ada kawan. Bila susah, tak ada siapa nak tolong. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Boleh orang ajar. Jangan pura-pura buat tahu. Ibarat tank kosong, bising aja lebih. Padahal, satu benda pun tak tahu buat. Akhirnya, gagal. Faham? Faham, Aki? Sekarang tengok Aki ajar cara tukar tayar basikal. Mana boleh cabut tayar macam tu je. Guna kunci ni. Ini macam mana? Kita kempiskan dan simpan. Wah, banyaknya itik. Itik pulang petang. Ish, lambatnya. Kita jalan je lah. Sabar. Itik memang jalannya berlenggang-lenggang. Macam lagu tu. Kan, Aki? Lagu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Lenggang-lenggang kangkung. Kangkung tepi telaga. Lenggang ala lenggang kangkung. Kangkung tepi telaga. Baliklah ke kampung, seronok tidak terkira. Baliklah ke kampung, seronok
Lenggang kangkung. Kangkung berbatas-batas. Lenggang ala lenggang kangkung. Kangkung berbatas-batas. Kalau orang sombong, lambat laun mendapat balas. Jangan sombong. Kalau orang sombong, lambat laun mendapat balas. Dengar tu. Lenggang kangkung. Kangkung berjela-jela. Lenggang ala lenggang kangkung. Kangkung berjela-jela. Sifat bongkak dan sombong bukannya budaya kita. Sifat bongkak dan sombong bukannya budaya kita. Line clear. Lembu pula. Sabar je lah.